in terms of sales. Itu masa saya masuk 2018, B tubuh 2012. Saya masuk sebab saya nampak pendapatan. Tapi bila saya nampak pendapatan, saya bagi sendiri 2 tahun untuk capai satu sasaran 35,000 sebulan. Tapi bila saya masuk, tak sampai 2 tahun lah, kita capai kita punya pangkat yang paling tinggi ACC. Itu masa pendapatan dah hampir 80,000. Saya pun tak percaya sebab dulu saya kerja corporate setahun 110,000, 120,000 tak ada hal. Sebab bulanan 13,000, 14,000. Tapi sekarang bulanan saya boleh anggap sama selaras dari dulu kerja sendiri. Itu sebab kita dapat pertubahan atau usaha yang 2 tahun lalu, 6 tahun lalu, itu masa kita mulai 2 tahun kita memang main rajin. Tapi semua orang rajin. Itu apa membuktikan bahawa sistem ini memang dibuktikan. Kita punya founder semua pun dah berpengalaman lama dulu kat tempat. Jadi dia tahu cara untuk membangkitkan, untuk berjayakan bisnes ini. Untuk saya boleh cakap kita banyak bersyukur jumpa B ini. Bukan saya yang dapat kejayaan, kita punya rangkaian macam Bukawa, Rahman dulu pun sebagai agriculture punya analis semua, dia bukan orang biasa, tapi dia nampak budaya kegembiraan. Dia nampak ini budaya yang boleh bantu orang. Selalu saya cakap lah, dalam kita punya kehidupan, nampak benda yang kita nak cari. Pertama, nak kebebasan masa. Kita tak nak pagi-pagi ikut masa pergi kerja. Kita nak kebebasan masa. Kita nak kebebasan kewangan. Kewangan itu yang kadang-kadang susah. Tapi B ini peluang dah bagi 40,000 lah. 2 tahun nak capai. Yang ketiga kita nak kebebasan jasmani. Jasmani kita kalau ada masa kita kena latih semua, tapi dia ada semua produk yang bantu kita. Jadi saya boleh cakap umur sekarang saya dah 69. Bersyukurlah siap lagi aku boleh pergi main badminton lagi dan dapat adalah kebebasan. Orang Melayu dia buat ni sebab dia nak capai dia punya rukun kelima, dia nak bagi zakat sama sedekah. Zakat sedekah pun benar. Kalau you tak tanpa wang pun atau you pakai you saving lepas dia dah besar, you saving akan hilang, you akan lama-lama akan jadi lagi kecil. Tapi bila jalan satu pendapatan, you boleh buat sedekah. Ada satu kontraktor downline. Itu masa kita jumpa dia sebab review. Dia selalu kontraktor, dia akan pergi pantau review kerja, dia akan buat rakaman TikTok. Okey, hari ni I nak buat kupasan rumah ni. Dia akan rakam hari ni 6 kaki tangan dah sampai. I punya projek hari ni adalah kemungkinan banner kan dia punya tiang berapa kan. Esok dia buat rakaman, dia hantar kasih itu orang yang bayar dia untuk buat kupasan. Sebab dia banyak buat TikTok, kita nampak dia, kita pun jadi kawan. Lepas tu dalam perjalanan dia ada sebut ayah, hari ni banyak detail lah semua. Kita pun cakap kenapa nanti ayah, kita orang kemungkinan satu pagi dia dah jalan 3-4 jam. Jadi kita cara dia makan ni. Dia makan tak sampai seminggu, dia cakap sekarang nafas okey, sekarang boleh tahan. Jadi kita pun berkesyukan produk Al-Rafen. Sebab dia dah percaya, dia cakap okey, dia minta dia punya anak hubung kris, hubung air isteri, beli. Lepas dekat 2 minggu lebih, kita pergi cari dia untuk buat perkhidmatan. Sebab BI ni kita buat perkhidmatan. Lepas tu tiba-tiba dia percaya semua ni, dia pun buat BI untuk part time. Sebab dia punya full time memang dia dah kaya. Tapi sebab BI punya pendapatan, tiap-tiap pendapatan dia keluarkan buat serah kasih satu iman dekat catatan. Tahun lepas bulan 11, dia buat satu TikTok. I nampak itu Iman sok dia makan. I pun Pak Jack apa ini? Itu masa BE punya pendapatan ada serah sedekah. Tiba-tiba dia orang dapat jumlah ini tubuhkan satu surah wakaf untuk orang lain. Sekarang tengah bina yang kedua dekat Jakarta. Sebab dia dekat sana orang lagi mising sebab kerajaan tak bantu. Malaysia kemungkinan dia boleh memohon pinjaman atau satu jumlah untuk tubuh masjid surah. Sana dia cakap tak nak, dia hantar. Dia cakap sebab dia ada, I boleh bagi sedekah, bagi wakaf. Itu yang kadang-kadang sentuh kita punya hati. Lagipun dia cakap Frederick dia panggil Frederick, Abang Frederick. Tiap-tiap pagi kita solat, kita berdoa. Selain pada berdoa untuk keluarga, resui semua orang, kita akan berdoa untuk hidup orang. Sebab you dah ubah kita punya kehidupan untuk dapat kita kumpul pahala di dunia semua akhirat. Itu yang kadang-kadang kita sentuh orang Melayu yang beritahu bahawa berdoa untuk kita orang, bahawa kita dah bantu dia, bahawa kita dah bantu
sebab B dia dah pergi trip ketiga. B kita tahu ada 2 trip lah. Kali pertama dia bawa dia pergi isteri, dia punya 2 anak. Kali kedua sama 4 orang. Kali ini dia bawa dekat 6 orang. So B tetap 6 bulan ada trip. Tahun bulan Mei lah, 13 hari bulan. Abang Rahman sama isteri pun akan pergi. Kita akan pergi ke Tokyo. Bukan 10 orang, bukan 100 orang, 1,400 orang. Kita punya rangkaian 70 orang layak. 13 hari bulan kita akan pergi Tokyo 6 hari 4 malam. Jadi sebab kita cakap buat BE 6 bulan cuti 1 minggu, 6 bulan cuti. Ini BE bagi semua free, VIP trip. Duduk hotel pun 4 sampai 5 bintang lah. Itu yang menjadikan kita cakap kehidupan sempurna. Kehidupan sempurna. Nak, kalau kita juga nak pergi pelancong ke, kita kena uang sendiri. Laki pun dalam Melayu yang beritahu dalam agama Islam, ini Al-Quran, dia beritahu kita orang kena pelancong baru kita boleh minta boleh tengok bersyukur kepada Tuhan dan rekakan seluruh ini untuk kita orang. Benda itulah yang saya belajar sebab Islam memang satu agama yang baik. Itu sebab kita orang sebagai Nabi kita tak cakap bertentang agama sama kita, tapi kita kena hormat orang. Sebab banyak produk yang kita jual pun kena dengan izin Tuhan. Kalau itu orang dah takdir untuk mungkin kalau Tuhan tak izinkan, mungkin produk tak akan bantu. Tapi sebab Pak Jack, setiap kali dia nak serah satu produk kasih satu customer, lepas itu orang percaya, dia akan berdoa dari Tuhan. Lepas tu dia punya testimony banyak cepat keluar. Itu orang pakai tak sampai 1 hari, tiba-tiba dia nak boleh jalan. Sakit itu dah berapa tahun, tapi pakai 1 malam. Jadi sebab dia berdoa. Buat ini untuk kumpul pahala. Untuk saya memang kita dah bebas, tapi dia orang belum lagi, kita tak akan. Tengok marketing plan, tengok cara dia bagaimana nak jadikan pendapatan. Okay? Kalau nak tengok kita punya pendapatan, saya boleh tunjuk. Tapi sebab kita dapat 7 tahun. Jadi, you nak capai ini, you kena buat kemungkinan 7 tahun. Tapi masa dah 2 tahun, kita pun dah kumpul dekat 50,000 sebulan, 60,000 sebulan. Memang boleh. Okay? Ada persoalan nak tanya tak abang?